Ya. Ni pasal anti Mak Didat dengan Zakir Naik ni, mai. Saya tahu bukan salah entah, tapi pasal ada geng duk pangat benda ni. Tuan-tuan, Bible ni bukan Bible, dia sebenarnya apa nama? Injil yang diubah. Sebenarnya Bible ni dia tak mewakili Bible, dia tak mewakili Injil. Bible ni dia Biblos. Biblos ni buku kan. Dia bahasa Greek, dia buku. Macam Didat kata, the word Bible is not in Bible. It's not in the Bible. Kataan Bible tu tak ada dalam Bible. Kan? Tapi tak apalah. Ada Saidina Umar sebut dalam riwayat Ahmad tentang apa kata kalau kita baca Taurat Musa ni dan kita ambil apa yang baik. Dan kemudian Nabi SAW marah. Nabi kata, "Lau kana Musa hayyan la yahilla lahu illa ayyat tabi'ani." Jika Musa itu masih hidup, tak halal bagi dia melainkan dia kena mengikut aku. Nabi larang atas apa sebab? Pertama, Nabi larang untuk dijadikan itu panduan kerana sudah ada Quran dan sunnah. Nabi juga larang kerana tak mau bagi keliru. Kita kena tahu, Nabi bukan saja larang baca, Nabi larang orang menulis hadis. Nabi hanya benarkan seketika hanya menulis Al-Quran. La taktubu anni ghairal Quran. Jangan kamu tulis daripada aku melainkan Quran. Sehingga kerana Nabi tak mau ada kekeliruan. Kemudian apabila dah selesai keadaan dah ni, Nabi pernah menyuruh uktub li Abi Syah, tulis kepada Abi Syah, kerana Abi Syah tak dapat ingat surat-surat Nabi bertulis. Abdullah bin Amr, dia menghimpunkan tulisan dia ada dalam Musnad Ahmad. Tapi apa yang penting ialah larangan Nabi itu ada konteksnya. Kesnya apa? Golongan sahabat-sahabat kita yang belajar baca Bible hari ini kerana dia nak buat comparative study. Dia nak hujah bahawasanya buku ini menyuruh untuk kamu mengikut yang benar. Quran juga mencabar mereka supaya datangkan Injil mereka, datangkan Taurat mereka, supaya mereka buktikan di mana. Dalam kes rejam, Nabi suruh dia bawa mari. Dalam kes zina, Nabi suruh orang Yahudi datangkan Taurat, dia nak tengok. Nabi nak tengok apa Taurat kata. Mereka tutup sebahagiannya. Konteks yang berbeza. Kemudian ada orang kata benda ni salah, mereka ni baca Bible Nabi tak benarkan baca ni, dan mereka ni akidah tak betul. Saya rasa ada orang hulu lah. Bukan ada orang, memang ada pun. Manusia melampau pada batas. Kita kena tengok konteks. Dia baca untuk apa? Puluhan ribu orang masuk Islam kerana Didat bercakap, kerana Zakir Naik bercakap. Entah Nabi petikai akidah dia. Lebih baiklah banyak lagi mamat tarikat terjun mana yang Nabi petikai akidah dia. Daripada entah dia bicari akidah Didat, akidah Zakir Naik, akidah Syakirit, akidah apa? Lim Junsun, wasting time. Kita bazirkan masa membahaskan benda yang, dan ada orang memang tak ada, dia kerja duk cari orang hak baik dah. Dia tengok, dia ni tengok, dia ni kuat sunnah, tengok dah, sunnah dia tak betul. Cari mana orang kuat, dia punya teropong dia cari orang ni lah. Mazhab ni sangat bahaya. Mazhab ini memusnahkan. Dia pun import main mazhab ni. Mazhab ni telah memusnahkan banyak gerakan sunnah di Timur Tengah. Dengar apa yang Mufti Saudi kata, bahaya benda ni. Dia bukan ada, dia itu saja. Dia kerja nak bahas peribadi-peribadi yang ada kaitan dah dengan sunnah tu. Ini betul-betul
Itu boleh. Ini syaitan, ya. Ini kerja syaitan yang menjadikan manusia bermusuh dan benda yang tak ada sebab. Dan jadi syok. Safihul ahlam, orang yang safih, sufahaul ahlam, orang-orang yang selekeh, budak-budak muda yang selekeh, yang cuba yatakhawatun untuk pergi campur dalam urusan-urusan yang besar yang membabitkan akidah para sarjana, sehingga geng ini di Saudi petikaikan Al-Hafiz Ibn Hajar dengan Fathul Bari, petikaikan akidah Nawawi. Pada zaman hidupnya Syekh Muhammad Saleh bin Utsaimin, dia kata jangan petikai akidah Nawawi. Tak apalah, dia ada beberapa benda yang kita tak setuju. Akidah Nawawi salah, akidah Ibn Hajar tak betul. Kacau geng ni. Kue lama kue bahaya. Tak apa, pergi dia bah.